Hari ni ramai yang panik bila baca berita ni sebab ingatkan dah tak boleh guna kad kredit dengan kad debit untuk bayar dekat stesen pam minyak. Maksud kad debit dan kad kredit asing yang ada dalam berita dekat social media dengan kita punya platform berita ni sebenarnya merujuk kepada kad kredit dan kad debit antarabangsa. Contoh kalau tuan-tuan guna bank Maybank, CIMB, bank rakyat, tak ada masalah sebab itu bank lokal. Inisiatif ni pula diwujudkan untuk kita membantras isu-isu seleweng minyak RON95 yang telah disubsidikan terutamanya untuk negara yang tak ada minyak ni lah. Contohnya Thailand tengah ada krisis, Filipin tengah ada krisis. Jadi benda ni semua nak mengekang daripada isu tersebut. Okey, sedikit tips lah. Kalau lepas ni tuan-tuan baca headline yang agak mencurigakan, tuan-tuan boleh copy link tersebut, kemudian paste dia dekat Gemini, minta dia baca dulu dan bagi kefahaman yang lebih mudah. Boleh ke tak sebenarnya? Boleh ke tak sebenarnya? Itulah cara saya untuk verify satu-satu berita tu dan spot kat mana masalah tajuk ni. Okey? So, kalau macam ada rasa ragu-ragu lagi, tolonglah selidik terlebih dahulu. Jangan sebarkan fake news, terutamanya kat orang tua kat kampung tu, kesian diorang.